Polis sedang giat mengesan seorang lelaki yang dipercayai terlibat dalam cubaan memecah tabung derma di sebuah surau di Kampung Parit Bingan Tengah, Parit Raja. Baru-baru ini, suspek yang dianggarkan berusia lingkungan 30-an itu bagaimanapun gagal melarikan sebarang wang selepas beberapa percubaannya untuk mengumpil tabung berkenaan tidak berjaya. Ketua Polis Daerah Batu Pahat memaklumkan bahawa pihaknya menerima laporan kejadian pada jam 12:01 tengah malam selepas pengurusan surau meneliti rakaman kamera litar tertutup (CCTV) di premis tersebut. Hasil siasatan mendapati insiden itu berlaku sekitar jam 5.28 petang pada 24 Mac lalu. Menurut beliau, kerugian yang direkodkan adalah sebanyak RM45, melibatkan kos membaiki tabung yang rosak. Setakat ini, tiada tangkapan dilakukan dan usaha mengesan suspek masih diteruskan. Kes disiasat di bawah Seksyen 380 dan Seksyen 511 Kanun Keseksaan kerana cubaan mencuri dalam bangunan.